Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, sesungguhnya segala pujian itu milik Allah, sarwa alam. Seperangkat selawat dan salam diucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan anggota keluarga baginda. Salam Perlis, raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, serta salam Faizuddin Center of Educational Excellence, insentif minda pemangkin bangsa. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalulail. Menghadap Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil, Patik dan seluruh warga Penganjur dan Urustia Faizuddin Center of Educational Excellence merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli tuanku berangkat ke majlis pelancaran AI and Robotic Educational IRED. Batik-batik semua berasa amat teruja dan juga amat rasa bangga kerana Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja dan juga Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Muda sentiasa memberi komitmen yang tinggi, ya, terutamanya dalam membangunkan bidang education dan merupakan satu wadah dan merupakan apa orang kata hala tuju yang begitu kuat daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja sejak Patik kenal pada tahun 2001 bersama membangunkan UNIMAP mula daripada tahun 2002 sehinggalah 2016. Patik sebenarnya belajar banyak kerana Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja dan Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Muda, ya, mempunyai pengalaman yang luas dalam Malaysian Airlines masa berada di Switzerland, ya, menjadi manager regional, dan kualiti itulah yang patik semua di UNIMAP belajar kepada Maha Guru kita, Tuanku sendiri, sehingga kan UNIMAP sekarang telah berkembang besar, ya, lebih daripada 22 tahun, lebih daripada 22 tahun, dan alhamdulillah memberi impak yang besar kepada negeri Perlis. Dan bukan itu saja, dalam bidang education, wujudnya UMAM, Universiti Muhammadiyah, ya, Muhammadiyah Malaysia, yang di belakangnya 60 juta orang. Bayangkan, iaitu 165 universiti Muhammadiyah di Indonesia, dan kita nampak yang datang ni je, tapi sebenarnya yang di belakang itu. Jadi ini adalah apa orang kata idea sebenarnya bagaimana UMAM ditubuhkan, dia hasil daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku bersetuju dibangunkan di negeri Perlis. Selain daripada Kolej Universiti Islam Perlis yang telah ditubuhkan lebih daripada 11 tahun, dan ini 3 universiti yang telah berada, yang kalau banding dengan negeri-negeri lain kita menang. Jadi bagi tepukan gemuruh kepada negeri Perlis, ya. Jadi
Patik mohon ampuni limpah perkenan duli-duli tuanku untuk Patik menyampaikan ucapan kepada barisan tetamu yang dimuliakan dan semua hadirin yang diraikan. Ampun tuanku. Yang amat berhormat Tuan Muhammad Syukri bin Ramli, Menteri Besar Polis. Kita bagi tepukan yang gemuruh. Berapa kali dah segala event Faizuddin yang amat berhormat hadir. Kita bagi tepukanlah kerana memberi impak yang besar kepada event yang kita laksanakan. Yang berhormat Tuan Megad Hasyirat bin Hassan yang hadir, iaitu sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis Sains, Inovasi dan Teknologi, yang berusaha sahabat saya walaupun baru kenal, ya, Encik Ros Azhar bin Encik Arifin, tahniah Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis yang begitu proaktif, dan juga timbalannya Cik Ayub dan juga Rasaidi, timbalan kedua-duanya hadir. Terima kasih ya semua daripada JPN yang hadir semua sekali, dan juga kepada WCOE ni, Mr. Go. Ini dia orang kuat dia dengan Mr. Moy. Cakap je dia datang juga. Jadi dia telah melatih anak-anak kita selama 4 batches dalam automation dan juga missioning, dan ada yang telah majoritinya bergaji lebih daripada RM3,000. Terima kasih pada. Kalau banyak anak-anak kita pergi ke banyak institution, pergi 20, balik 18, tinggal 2 je. Tapi tak tahulah Mr. Goh ni pergi 20, balik 20 juga. Jadi hebatlah. Apa ramuannya kita kena tanya kepada beliau. Jadi dia hari ni dia bawa menantunya from Australia. Tunggu. Tu menantunya, tunggu. Ya, jadi dia ada bodyguard sekarang ni. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Maha Esa kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis pada petang ini. Hadirin yang dihormati sekalian, penerokaan pemikiran dan teknologi baru sudah pastinya menghadapi sedikit kebimbangan, sedikit tentangan, sedikit keraguan dan sedikit kerisauan. Kebimbangan yang sama dirasai apabila kita menyebut tentang industrialization ataupun industrial revolution. Kita bimbang industri akan melupuskan nilai kemanusiaan, ya, tentang dehumanization, ya, yang berlaku, dan kebimbangan ini masih berlaku dalam kalangan masyarakat. Tetapi jangan seperti yang kita harus tahu, revolusi industri ini tidak menghakis masyarakat, di kalangan masyarakat, iaitu nilai keinsanan manusia. Semuanya terletak kepada diri kita. Ya, bagaimana kita merencanakan untuk mempertahankan mengakar di bumi dengan meletakkan nilai dan asas yang baik. Jadi saya percaya dalam menangani kebimbangan yang diungkit berkaitan AI, ia memerlukan pendidikan awal, pengetahuan yang luas, kekuatan jati diri, kekuatan asas, budaya, agama dan juga nilai. Dalam era revolusi industri keempat, kemajuan teknologi semakin pesat dan mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita. Keperluan untuk memahami dan menguasai teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan robotik adalah lebih mendesak berbanding sebelumnya. Institusi pendidikan memainkan peranan penting dan bertanggungjawab untuk menyediakan para pelajar dengan ilmu dan kemahiran yang relevan untuk menghadapi cabaran masa depan. Jadi saya mengambil kesempatan, terima kasih kepada Prof. Rabiah, sila bangun Prof. Rabiah pada UKM, IVI UKM bersama dengan rakan-rakannya di belakang, Dr. ya, semua doktor-doktor tu di belakang, dan kepada semua tenaga pengajar, sila bangun daripada UNIMAP, dan guru-guru yang pakai baju ni. Okey, bangun ya, bangun. Jangan duduk dulu. Ini yang akan volunteer sebenarnya untuk membimbing anak-anak kita yang berada daripada 8 buah sekolah. Tahniah, ucapan terima kasih kepada mereka ya. Terima kasih.
Dan mereka telah pun telah merancang banyak program, iaitu kita telah buat TOT, Training of Trainers, dan itu buat robot yang ada ni pun boleh berjalan. Kita tidak dia jadi gajah putih je. Jadi dah boleh berjalan, dah boleh apa orang kata boleh memainkan peranan dan sebagainya. Dengan tunjuk ajar guru besar kita, Dr. Jeffrey, sila bangun. Ni bagi tepukan President MARS, MARS, Malaysian AI Robotic apa ni bukan club ya, dia society. Jadi sana kepada beliau juga berada di China, mempunyai syarikat di sana. Bagi tepukan gemuruh kepada beliau. Hadirin sekalian, iRate ditubuhkan sebagai inisiatif untuk memberi pendedahan awal kepada sekolah supaya mereka bersedia dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk menghadapi dunia era AI, Artificial Intelligence. Antara salah satu pendekatan untuk program ini, FCOEE merancang untuk meningkatkan pendidikan dan penguasaan AI, STEM, iaitu Sains dan Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik, dan juga Robotik. Pelancaran AI dan Robotik Kelab ini adalah salah satu inisiatif sekolah dalam merealisasikan matlamat tersebut. Kelab ini akan menjadi platform bagi para pelajar untuk meneroka dan menguasai bidang AI dan robotik. Jadi kita akan park kelab ini di bawah Faizuddin, kerana kita akan monitor dia betul-betul supaya anak-anak kita selepas saya balik daripada mana tu, Macau, mereka telah boleh membangunkan robot-robotnya sendiri. Dan saya tengok anak-anak didik kita boleh buat. Mengapa kita anak polis tak boleh buat? Sudah pasti boleh. Jadi saya harap ya, insya-Allah dengan apa tunjuk ajar daripada pensyarah-pensyarah, kita akan dapat memertabatkan AI di negara kita. Dan kerajaan nak start 2027. Takut 5 tahun ni tak apa tinggal nanti. Orang lain dah cepat. Jadi atas tiket itu, Maju Agama Islam di bawah tuanku, ya, dan diwujudkan Faizuddin ini, sebenarnya kita nak supaya mempunyai idea yang baru, keluar pada kepompong dan sebagainya. Tak mau lagi fikir yang biasa-biasa, semua yang luar biasa. Jadi atas tiket Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja dan juga Raja Puan Muda, kita bersemangat ya untuk membangunkan. Dan umur saya pun dah 70 tahun. Jadi walaupun 70 tahun tapi semangat tu masih tinggilah. Kalau dulu masih muda lagi. Jadi insya-Allah kita menjadi benteng kepada pembangunan negeri Perlis ini, insya-Allah. Jadi kalau saya pergi Kuala Lumpur, saya balik, saya pergi tuanku. Kalau Perlis saya balik. Okay. Jadi pelancaran kelab AI dan robotik ini adalah salah satu inisiatif sekolah dalam merealisasikan matlamat tersebut. Kelab ini akan menjadi platform bagi para pelajar untuk meneroka dan menguasai bidang AI dan robotik. Melalui aktiviti yang dirancang, pelajar akan didedahkan dengan kebaikan, keburukan, konsep asal, seperti Prof. Rabiah tadi telah memberi dengan Dr. Isham, ya, serta aplikasi praktikal teknologi dalam kehidupan seharian dan industri. Hadirin yang hormati sekalian, bersama kita hari ini seramai 160 pelajar daripada 8 buah sekolah. Bangun. Sila bangun. Bangun cepat. Bila bangun je laju. Inilah baju merah dia tu. Tuanku tak pakai kuning biru hari ni, tuanku. Dia pakai merah. Semangat itu sebab dia red loh, R-E-D. Red, ya. Jadi mereka ni semalam tadi saya tengok semua semangat tuanku. Ya, saya ingat mereka ni dalam setahun dua ni insya-Allah boleh berjaya. Bagi tepukan gemuruh kepada mereka. Sila duduk, ya. Sekolah terlibat bagi kelab iRate ini tu SMK Tuanku Lailatul Syahrin. Tuanku ya menjadi nama tuanku sendiri sebagai pusat aktiviti bagi iRate. SMK Derma, ya. SMK Datuk Sheikh Ahmad, SMK Agama Perempuan Alawiyah Kanga, SMK Agama Arau, SMK Tengku Sulaiman, SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah, dan juga SMK Said Sirajuddin. Jadi setiap sekolah
terdiri daripada 20 orang pelajar yang berprestasi dan mempunyai minat dalam bidang AI dan robotik dan merupakan eksklusif, kelab yang eksklusif. Sebab libatkan kewangan yang tinggi, ya. Betul, ya. Jadi di bawahnya besok insya-Allah kita akan bangunkan anak-anak kita sekolah rendah. Dia menjadi apa orang kata kelab remaja pula. Kita sampai ke sekolah tadika dan sebagainya, insya-Allah. Ini harapan bagi FCOEE. Hadirin sekalian, FCOE mengambil inisiatif mengorak satu langkah ke hadapan dalam meneraju hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memperkenalkan silibus kecerdasan buatan AI melalui kurikulum persekolahan 2027. Buatan AI melalui usaha ini adalah bagi menyahut hasrat KPM dalam melahirkan murid fasih digital dan berkemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam menyelesaikan masalah serta mencipta sesuatu yang baru menggunakan konsep pemikiran computational. Yang ini sangat penting, ya. Oleh itu, FCOE mengambil langkah proaktif dengan merangka program-program di bawah pelaksanaan kelab iRAT yang akan dirasmikan pada hari ini. Dan insya-Allah yang berhormat Menteri Pendidikan Malaysia akan melawat Faizuddin Center of Educational Excellence pada 24 bulan pukul 11 pagi selama 1 jam. Jadi saya akan bawa anak-anak yang terpilih 10 orang buat programming, buat Python apa semua, ya, tunjukkan robotik dan sebagainya. Jadi kita dah sampai jauh dah. Ya, hanya penubuhan kita baru 1000 hari, tapi alhamdulillah sebab kita bekerja sama, teamwork yang telah kita wujudkan. Jadi bermula pada tahun 2023 yang lalu, beberapa program persediaan kepada tenaga pengajar telah dijalankan yang melibatkan seramai 24 orang tenaga pengajar daripada UNIMAP. Bagi tepukan gemuruh kepada UNIMAP dan 32 orang guru-guru sekolah Negeri Perlis. Ada yang hebat-hebat pada sekolah mana tu? Sekolah mana yang dia ada apa AI education, sekolah mana? Sekolah agama apa Alawiyah, angkat tangan. Mana dia tadi? Ada. Tu ada belakang tu, ya. Jadi memang terror dia orang tu. And then alhamdulillah di fasa pemantapan tenaga pengajar ini, komitmen yang diberikan sangat memberangsangkan dan kita dapat lihat peningkatan dalam pemahaman dan penguasaan mereka terhadap pengaturcaran Python. Contohnya melalui kursus asal Python siri 1 yang telah diadakan pada Disember tahun lalu serta siri kedua pada bulan April yang lepas. Ya. Kita juga telah mengadakan bengkel latihan tenaga pengajar atau training of trainers TOT kepada tenaga pengajar daripada UNIMAP sebagai latihan pengendali robot pada bulan Januari yang lalu. Jadi FCOE mengadakan kursus-kursus ini tanpa sebarang bayaran dikenakan sebagai usaha memberi pendedahan persiapan hebat kepada tenaga pengajar iRAT. Jadi ini kita terima kasih kepada Duli yang Maha Mulia Pemangku Raja dan juga kepada Mike itu sendiri. Ya, kita bukan hanya fokus kepada agama, itu fundamental kita, tetapi dalam bidang teknologi pun kita berkembang luas. Justru saya berharap dengan peluang dan ilmu-ilmu yang diberikan ini dapat membantu guru-guru dan tenaga pengajar dalam usaha membawa modul iRAT ini ke peringkat sekolah bagi melatih anak-anak pelajar kita dengan mantap dan efektif. Dan sebelum saya banyak ni, panjang tunggu. Saya 4 bulan 6 tuanku dah bersetuju. Yang Prof Rabiah pun dah bersetuju. Semua naib chancellor akan turun ke Perlis. Iaitu kita akan buat summer camp AI yang dibangunkan oleh UKM dengan Faizuddin. Bagi tepukan yang gemuruh lah. Jadi kita akan bergerak daripada UKM jadi host, lepas tu ke UNIZA jadi host untuk universiti, pergi ke UTHM satu, dan akhir sekali UNIMAP. Saya tak pernah tinggal UNIMAP, ya. Jadi keempat-empat ni dan semua insya-Allah naib chancellor dan timbalan akan datang dalam kick off
projek pada 4 bulan 6. Menunjukkan kasih Tuanku kerana memberi ruang untuk hadir bersama Tuanku. Dalam usaha memantapkan kemahiran daya pembelajaran para peserta, pihak FCOE melalui agihan holistik, ini telah diceritakan tadi, pembelian tambahan 4 unit akan letak di sekolah, share dia sebab dia akan masuk pertandingan tak lama lagi oleh MA MAS yang akan digunakan bagi sesi kelab airat di 8 buah sekolah nanti. Dan 1 unit robot akan dikongsi oleh 2 buah sekolah bagi setiap sesi di bawah seliaan FCOE. Pelajar akan didedahkan dengan fungsi-fungsi dan program robot secara hands-on pada setiap sesi perjumpaan kelab airat. Perancangan aktiviti ini tercetus hasil lawatan penanda aras dan juga pemerhatian FCOE di Puching Middle School, Macau, baru-baru ini, yang mana 3 kali peringkat dunia mereka menang sekolah rendah, campur dengan sekolah menengah. Dan kita buat benchmarking dan sebenarnya pelih boleh at par dengan mereka insyaAllah lagi 3-4 tahun. Betul Prof. Jeffrey? Ya, insyaAllah kita doakan. Dan ini yang memperlihatkan kehebatan pelajar daripada kalangan menengah rendah yang mempunyai kepakaran tinggi dalam pengatur caran robot dan penggunaan teknologi. Oleh itu, FCOE percaya bahawa kita di sini juga dapat menjadi pelajar kita standing pelajar di peringkat antarabangsa. Jadi, sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih saya ucapkan terutama kepada pihak MAIP. Bagi tumpukan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, ya, kepada pengarahnya dan juga timbalan-timbalan pengarah dan semua sekali, kepada UNIMAP bagi tahniah, dan juga SHT dia sponsor 50,000 SHT Engineering Tuanku. Ya, alhamdulillah. Dan Asia AI Robotic Research A2R2, Institut Informatik Visual IVI yang membangunkan modul dan juga penceramah. Terima kasih Prof. Rabia, UKM serta pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan kerjasama menjayakan pembangunan kelab airat ini. Kepada barisan tenaga pengajar daripada UNIMAP serta guru-guru yang terlibat dalam pembangunan modul airat dan pelaksanaan di peringkat sekolah kelab, saya mengucapkan jutaan terima kasih dan komitmen dan dedikasi yang ditunjukkan. Saya yakin dengan bimbingan dan sokongan anda, kelab ini akan mencapai kejayaan cemerlang dan melahirkan generasi pelajar yang berilmu dan berdaya saing. Dan kepada pelajar, anak-anak didik saya ingin menyeru agar anak-anak semua memanfaatkan sepenuhnya peluang ini. Sertailah aktiviti yang dianjurkan dengan semangat yang tinggi dan kesungguhan, dengan jangan takut mencuba perkara yang baharu. Kerana di sinilah tempat untuk anda bereksperimen, belajar dan kesilapan dan berkembang. Ingatlah kemajuan tidak datang tanpa usaha dan pengorbanan. Dan akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada staf saya, Amalina dan cuma 4 orang tu. Terima kasih ya. Kerana kerjanya tiap-tiap minggu Tuanku, back to back. Jadi terima kasih kepada mereka dan juga termasuk juruacara jugalah, ya. Jadi ampun Tuanku, demikianlah sembah ucapan Patik. Sekali lagi Patik merapat sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli Tuanku berangkat pada hari ini. Sesungguhnya keberangkatan duli-duli Tuanku amat besar makna dan artinya buat Patik-Patik sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.